Ramai ingat kekuatan produk DSN ni dekat sekadar kopi mereka, ganu derma mereka. Dan kalau kita tahu kopi ni senang nak tiru. Cendawan pun orang boleh tanam. Tapi apa yang orang tak sedar, mereka boleh jadi kaya bukan disebabkan oleh cendawan mereka, tapi sistem mereka. So sejak daripada 1993, DSN ni bukan sekadar jual produk mereka, bukan sekadar jual produk cendawan, bukan sekadar jual produk kopi, tapi mereka ada satu sistem yang membuatkan mereka daripada cendawan jadi jual itu sangat-sangat laju. Mereka ada ladang, mereka ada makmal, mereka ada kilang, dan mereka ada distribution channel mereka sendiri yang sangat-sangat efisien. Dan kalau kita tengok dekat The DH berita pun, dia sendiri laporkan DSN ni ada 14 facilities production. Mereka ada lebih 80 saintis yang duk buat patent produk mereka banyak-banyak. Mereka ada sendiri 474 daripada 700 produk mereka, semua mereka buat sendiri. Dan bila mereka nak kembang produk jualan ni sampai ke 180 negara, mereka tak payah duk harapkan mereka punya supplier lah, semua mereka boleh buat. Orang lain jual kopi boleh laku, tapi tak sekaya macam DSN. DSN bina satu sistem yang jadi lebuh raya daripada dia jual cendawan sampailah duit tu masuk ke syarikat mereka. Sebab tu tahun lepas mereka menjualan 2 bilion ringgit. So dari situ kita kata, kita boleh nampak semua orang boleh jual kopi, semua orang boleh jual, semua orang boleh tanam cendawan, tapi yang bolehkan mereka sustain sampai 30 tahun macam mana DSN buat ni adalah sistem. So tanpa sistem, aku rasa hampa nak maintain jualan tu agak payah.